Mari lucur. Bob dah jalan dulu. Dia takut kita nak tinggal. Kenapa ni? Oh, ada kereta rosak guys. Punca guys. So ni lah dia Terowong Menora menghala ke Kuala Lumpur. Ada terang kan? Kita pakai spek balik. Ya. Oh, nampak. Ya. Kuat campur. Baik tu. Ini adalah dia punya sambal nyok. Rasa sikit dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera gang. Welcome back to my guys. Hari ini aku berada di Kamunting lagi. Video yang lepas kita berada di sini untuk menyaksikan M-Force punya smart shop yang terbaru. So selepas ini kita nak pergi makan pula bersama dengan Abang Bob Yippee dan juga Anik Tot. Kita nak cuba Anik Tot lah. Dia tengah diet ni sekarang ni. Tapi apa barang diet kalau kita dah travel macam ni? Tak guna diet. Nak pergi makan dekat mana bang? Apa nama tempat dia? Nasi kandar Naina di Ipoh Beru. Itu yang paling famous lah kat sini. Paling famous di Ipoh lah, Ipoh Beru lah. Nasi kandar Naina. Naina ke tak Naina? Mari kita cuba. Alang-alang kita nak pergi makan ni, aku buat vlog. Mari. So marilah kita berjalan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingatkan depan ni je kena game lagi dengan Abang Bob. Nasi kandar Naina. Bismillah. Gerak lu apa bro je. Aku ingatkan depan ni je aku tak pakailah jaket, simpan dalam box. Tapi 75 km berjalan-jalan lah kita dekat Perak ni. Patutnya pergi event terus balik lah kan. Tapi itulah nak makan nasi kandar lah, nak pergi sana lah, nak pergi sini lah. Sini banyak camp lah Aku pernah datang sini, ingat-ingat lupa lah jalan dia. Sebab ni kampung aku juga ni. Jom kita dah nak keluar highway ke Kuala Lumpur. Daripada sini nak ke Naina lebih kurang dalam 52 km, lebih kurang dalam 45 minit lah. Mari lucur. Bob dah jalan dulu. Dia takut kita nak tinggal. Mari kita tengok kita boleh kejar ke tidak Abang Bob ni. Sungai Perak. Kita masih belum jumpa Abang Bob YP kita. Mana dia? Laju betul Ni kawasan nak naik Terowong Menora. Korang boleh tengok hari Ahad macam mana. Ada jam lah. Motor pun tak tahu nak lalu mana. Laluan kecemasan tak ada. Laluan motosikal apatah lagi. Dan macam ni lah, kena mencilok-cilok. Sebab kereta pun dia tak ikut lah mana satu kiri ke kanan ni kan. Bahaya kat sini. Ada yang kiri sangat, ada yang kanan sangat. Aku pun tak tahulah macam mana. Wow. Kenapa ni? Oh, ada kereta rosak guys. Punca guys. Antara salah satu punca kereta rosak. Dan ini 3 akan pergi ke 2 lorong. Sebab itulah dia akan lebih jam. So ni lah dia Terowong Menora menghala ke Kuala Lumpur. Ya Allah, tahan sikit. Nak lalu mana tak tahu. Manya terselit. Tak nampak ni. Nampak kan? Apa ni? Apa yang kau buat ni? Tepi lah. Duduk ujung-ujung lane sebelah dengan bas. Aku nak pergi mana pun tak tahulah. Kenapalah tak ada common sense yang nak cakap pun salah, tak cakap pun salah. Suka tingkau lah. Ada terang kan? Kita pakai spek balik. Speed trap dia memang mengundang. Turun bukit lah. Tapi tu lah, sini kawasan Kemalangan. Memang kena ada lah kan. Tapi speed trap tak boleh membantu apa-apa pun. Kalau dia nak laju, dia laju juga. Betul tak? Luncur. Tak jumpa lagi Abang Bob kita. Oh, sungguh keras berada ni. Tak laju duduk tengah-tengah. Syabas brother. Dia tunggu dekat simpang tu. Kita dah jumpa dia guys. Itu dia guys. Nampak? Dia terus naik motor. Itu dia Bob Yippee masih di hadapan.
The legendary. We have found the legendary. Itu dia Abang Bob Yippee. Legend lah. Tahu-tahu dia sampai kat sini dah. Ini kena Naina ni confirm mengantuk. Dia kena horn barulah tahu. Janganlah jadi manusia yang suka menyusahkan orang. Kita baru je keluar daripada laluan motor. Kau ada kat situ. Cubalah kau berfikir secara waras sikit. Orang boleh berlanggar belakang kau tu. Nah bang, kau nak? Abang tak nak. Tengok dia punya corner. Macam tak ada esok corner dia. Oh, tayar Timson tu yang dia berani. Suasana yang sangat apa? Sangat cantik. Lagi kalau kita nak naik Cameron tu kan. Ni bukti dia. Kalau kita lepas tangan dia tak bergoyang. Nampak? Timson. Lagi satu sebab balancing lah. Dah balancing cantik lah itu. Tak ada goyang-goyang pun. Mantap. Walaupun belakang banyak barang, tak ada hal lah. Oh, dekat Maidin ni. Ni nasi kandar Naina. Sudah sampai kita. Ini dia nasi kandar Naina. Woi, ramai weh. Ya Allah, berhati tak? Mana Bob? Ke dia pergi nasi kandar Naina lain? Abang Bob Yippee hilang. Mesti mencari Abang Bob Yippee lagi sekali. Masih hilang. Dia ikut sini tadi. Tu kat simpang tu. Dia call. Bang, kat depan dah. Kat depan abang. Nampak tak kat depan abang? Kita ikut belakang tadi. Ikut map ni. Magic kan. Kita magic tau. Lah, dia nak isi minyak dulu. Ingatkan ada port rahsia Naina lain. Okey, faham. One eternity later. Tu dia. Ini spender koyak lebih ke macam mana ni? Dah, kita sampai. This is nasi kandar Naina dekat Ipoh. Mari. Inilah nasi kandar Naina. Korang boleh tengok dia punya lauk. Nasi kandar yang sebenar macam ni lah. Melimpah ruah. Dia punya kuah-kuah tu, telur masin, bendi, hati. Tu dia punya bergedil dan sebagainya kat dalam tu. Aduh, tengok pun dah terliur. Ni diorang kata, Abang Bok kata more kepada macam nasi ganja. Sebenarnya nampak macam tak ada orang. Tak ada kan? Sebelah sini tada, tengah beratur. So kita kena beratur dekat belakang. Mari. So tiba masanya kita nak mengambil nasi. Abang? Abang bukannya semalam tu ke? Abang yang pegang kamera. Oh ni kamera saya. Oh. Maknanya saya yang pegang. Oh, saya pegang. Okey. Maknanya saya lah. Okey. Bang. Siapa dia? Nala reka. Ini Thailand boleh, India boleh semua boleh Ini dia perap 44 hari. Nasi pun dalam ni. Kuah campur ayam tight. Itu sambal nyok dia. Tu nampak. Ya, kuah campur. Bang, dia nak ayam juga bang? Telur masin, bendi. Ya, papadum satu dia tambah lagi kuah hitam. Tu. Ni dia Aliu dah banyak ni. Ni papadum campur papadum tak ada angin. Baik tu. Ini bawa motor memang mengantuknya tengah hari. Isyang. Tengok mulut dia terkemam. Terliur ke tu. Makan nanti bayar sama juga. Oh, duduk dulu. Kita duduk dalam. Kata dah makan tadi. Kambiang. Oi. Mampui. Ni tak ada angin. Jangan risau. Dah check. Naina nasi kandar viral. Nalar ke? Mantap. Ini dia nasi kandar Naina tadi viral dia kata. Viral tu dia tambah kot. Sama saja macam nasi banggi. Dia ada ni. Ini adalah dia punya sambal nyok. Rasa sikit dulu. Ni pedas teruk. Tak ada manis-manis. Dia tak bagi manis guys. So bismillah. Nasi dia pun kau boleh tengok dia punya. Nasi dia dalam apa tu nama? Tempayan. Dalam tempayan nasi dia. Ini kambing. Tot bagi kambing. Kambing yang lembut. Lembut. Daging lembut. Sedap.
Ini confirm ngantuk ni. Ayam apa? Ayam bawang. Lain lah. Oh, yang bawang dia kot. Ayam tu okey tak manis sangat. Thank you so much. Bersama dengan limau ais kosong. Mangkuk. Sama macam Panggi ya. Tu dia. Nasi. Ayam. Lagi padu tu. Dia balance daripada semua segi rasa. Tak banjir sangat. Just nice juga. Balance semua rasa. Ini sambal yang bukan sambal lah. Ayam dia punya kuah. Dia tak pedas sangat. Okey, ngam-ngam je. Ambil dengan dia punya sambal nyok. Nice. Rasa yang tak over. Sambal nyok dia rasa tu tak terlalu pedas. Sedap, nasi pun lembut. Bendi. Nice. Telur masin campur semua. Nasi, telur masin, ayam semua ada. Dia lagi ngam lah ni. Lagi padu lah. Ngam weh. Rasanya lagi ngam. Campur dengan dia punya sambal nyok tu. Terus ada pedas-pedas. Memang ngam. So sini dah officially kita punya pot juga lah. Kalau tempat bombok mesti power. Nampak? Memang ngam. Pedas-pedas semua dapat lah. Sedap ada punya ni sambal nyok padu. Dia tak ada manis-manis sambal nyok ni. Lepas ni buat wajib datang nasi kandar Naina Ipoh. Wajib. Pot baru guys. Betul. Sedap. Betul muka. Semua tangan dah barai. On. Tengok. Abang bok ni. Sur. Ni papa dah lupa nak buka pada tadi. Tengok. Tak ada angin. Ni kari lah. Gimana dah. Oh. Kambing dia pun jadi. Jadi kalau korang kat Ipoh, jangan lupa restoran nasi kandar Naina Ni kita panggil apa? Nasi ganjar. Ni dia rasanya sama macam nasi ganjar lah. Pasal ayam dia ayam sambal. Tapi rasa macam sama macam panggil sikit, tapi ni lagi sedap lah. Mantap. Betul panggil tu lepas tu kerja. Dia nak habis guys. Mantap, boleh datang. Recommended. Ni dia tutup pukul 12. Maknanya kalau 11.59 tu ada customer dia goreng ayam. Dia extend lah lagi. Dia tadi macam konsep ayam habis. Faham. Dia takkan habis. Lagi ada kan. Nala reka. Okay guys, kita dah habis makan alhamdulillah. Kenyang. Bila dah kenyang, ngantuk. Tadi hujan. Kita tunggu sampai dia habis hujan. So makan 2 orang dalam 30 lebih, tak sampai 40. Sekali air banyak juga, air 3. Tot ada 3 air. Aku punya tadi air 1. Ada 4 air. Siap ada kambing sekali, RM40 Okey dah tu. Ayam kambing tot. So okey lah, RM40. Tak sampai RM40, 39 lah. Now alhamdulillah kita mau pulang. Beza biasanya tak bagi signal. Itulah tu. Mana-mana pun sama Beza. Okay, so now kita nak pulang ke rumah masing-masing. Abang Bob duduk depan, Tot ada kat belakang. Sudah ngantuk. Nak vlog pun sudah ngantuk lah guys. Tapi kalau korang berada di sini dekat Ipoh, jangan lupa untuk mencuba nasi kandar daripada Naina ni. Memang padu guys. Dia lebih kurang saja macam nasi panggil tu. Rasa dia lebih kurang, tapi dia lebih padu, lebih pedas sikit. Lepas tu tak ada manis-manis. Dia memang ngam semua. Tu kuah campur tu, tapi dia ngam. Dia tak ada rasa macam over kuah kari ke, tak ada. Dia ngam lah, senang cerita. Alright, aku rasa video sampai di sini saja. Kita nak balik dah ni, tak ada apa dah pun. Kita akan berjumpa next video guys. Assalamualaikum. Gerak lupa apa roja. Like dan subscribe dah betul. Aku Syazwan Izzat. Mantap. Cun gang. Bye bye. Siap. Hujan guys.
Itulah tu, ingatkan dah berhenti dah tadi kan. Tapi dia masih hujan lagi. Inilah dia kehidupan seorang rider. Hujan panas tetap ku redah. Dah itu saja. Bye bye.